Di tengah-tengah kota lama Georgetown, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi kepada lahirnya satu komuniti, satu gelaran dan satu nama yang kini menjadi legenda. Masjid Kapitan Keling. Satu nama yang biasa kita dengar, tetapi siapa sebenarnya Kapitan Keling itu? Adakah dia seorang tokoh? Atau sekadar gelaran yang diberikan penjajah? Hari ini, kita bongkar kisah di sebalik nama yang selama 2 abad menjadi lambang warisan Islam di Pulau Pinang. Sebelum Masjid Batu itu berdiri megah, di tapak yang sama pernah ada sebuah surau kecil beratap nipah. Dalam peta Georgetown tahun 1798, surau itu sudah pun ditanda sebagai Chulia Mosque, nama yang diambil daripada Chulia, iaitu pedagang dan pelaut Muslim dari India Selatan. Sumber seperti MyHeritage Buildings Archive menjelaskan bahawa komuniti Chulia inilah antara kelompok terawal tiba selepas Francis Light mengambil alih Pulau Pinang pada 1786. Mereka datang sebagai saudagar rempah, tukang dan pekerja pelabuhan, membawa bersama bahasa Tamil, budaya Islam dan semangat berdagang dari tanah Coromandel. Namun semakin ramai mereka menetap, semakin mendesak keperluan sebuah masjid yang kukuh dan kekal. Tahun 1801, Governor Sir George Leith, wakil British East India Company, melihat pentingnya seorang pemimpin rasmi bagi komuniti India Muslim di Pulau Pinang. Sama seperti wujudnya Kapitan Cina dan Kapitan Melayu, maka dilantiklah seorang Kapitan Keling, pemimpin kepada masyarakat Islam berbahasa Tamil. Istilah Kapitan berasal daripada perkataan Portugis kapitao yang bermaksud ketua, manakala Keling ketika itu bukan penghinaan seperti hari ini. Dalam konteks sejarah, Keling digunakan secara rasmi untuk merujuk orang India Selatan, satu istilah etnik, bukan cercaan. Menurut catatan dalam Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, gelaran ini menggambarkan struktur pentadbiran kolonial yang mengiktiraf peranan komuniti bukan Eropah sebagai perantara rasmi kepada pemerintah British. Dan lelaki pertama yang memegang gelaran itu ialah Khader Mohudin Merican, dikenali juga sebagai Khadir Mohidin, pedagang berpengaruh dari India Selatan yang menetap di Pulau Pinang. Menurut rekod Penang Heritage Trust dan laman silsilah Jeni, Khader Mohudin lahir sekitar tahun 1759 dan meninggal dunia pada 1834. Beliau datang ke Pulau Pinang pada penghujung abad ke-18, membawa harta, kapal dan jaringan niaga sendiri. Sebagai Kapitan Keling, beliau menjadi penghubung antara masyarakat Muslim India dan pentadbiran British. Khader Mohudin bukan sekadar pentadbir, beliau seorang dermawan. Tanah miliknya sendiri diserahkan sebagai wakaf untuk pembinaan masjid utama komuniti, satu tindakan yang direkodkan dalam Penang Heritage Trust Newsletter 2003. Tanah itu terletak di antara Chulia Street dan Pitt Street di kawasan yang hari ini kita kenal sebagai Jalan Masjid Kapitan Keling. Beliau menamakan masjid itu sempena gelaran rasminya, bukan kerana ego, tetapi kerana ingin menandakan kepimpinan umat Islam di bawah satu panji. Warisan keluarganya terus hidup melalui nama Merican yang masih digunakan oleh keturunannya di Pulau Pinang hingga hari ini. Masjid asal dibina pada awal abad ke-19 menggunakan batu bata tempatan dan kapur dengan pengaruh seni bina Mughal dan India Selatan. Menurut Arkib MyHeritage Buildings of Penang, struktur awalnya mempunyai satu kubah besar, beberapa menara kecil serta dinding berhias stuko yang rumit. Di bahagian mihrab, lengkungan kuda or horseshoe arch menghadap kiblat, sementara ruang solat utama dikelilingi serambi terbuka untuk pengudaraan semula jadi. Gaya ini menggambarkan penyesuaian Islam India dengan iklim tropika Nusantara, bukti kecekapan tukang-tukang dari Coromandel Coast. Namun masa berubah.
Apabila komuniti semakin besar, masjid ini melalui beberapa fasa perluasan. Pada tahun 1910 hingga 1930, arkitek British Henry Alfred Rowe memperbaharui struktur dengan gaya Indo-Saracenic Revival, tinggi, luas dan penuh cahaya. Encyclopedia of Mosques, orang mosquepedia.org, merekodkan bahawa elemen Moorish dan Roman Renaissance turut dimasukkan, menjadikan Masjid Kapitan Keling salah satu contoh paling indah seni bina Islam kolonial di Asia Tenggara. Bagi komuniti Muslim India di Georgetown, masjid ini bukan sekadar rumah ibadat. Ia menjadi pusat pendidikan agama, tempat rundingan perniagaan dan dewan perbincangan masyarakat, seumpama institusi parlimen kecil bagi umat Islam ketika itu. Menurut JMBRAS Volume 22, 1950, Kapitan Keling turut terlibat dalam Committee of Assessors bersama Ko Lei Huan, Kapitan Cina, bagi membantu pihak British menilai cukai dan kebersihan bandar. Mereka bukan pegawai kolonial, tetapi wakil suara rakyat dalam sistem pentadbiran awal Penang. Lokasi masjid di Pitt Street, kini dikenali sebagai Jalan Keharmonian, juga penuh simbolik. Dalam radius 100 meter, berdiri kuil Sri Mahamariaman, Tokong Kuan Yin dan Gereja St. George. Gabungan 4 rumah ibadat dalam satu lorong ini menjadi saksi keharmonian kaum yang jarang ada di dunia kolonial. Apabila kita melangkah ke dalam masjid ini, kita melihat lantai marmar putih berkilau, lengkungan megah yang mengarah ke langit dan ukiran geometri yang halus, tanpa satu pun imej manusia. Inilah keindahan seni Islam, mengangkat Tuhan tanpa menundukkan ciptaan. Kubahnya yang berwarna keemasan melambangkan syiar Tauhid. Menaranya yang menjulang di hujung timur menjadi panggilan visual kepada azan setiap kali matahari terbit di atas Selat Melaka. Setiap inci dinding membawa mesej bahawa keimanan tidak pernah statik. Ia berevolusi bersama seni, bersama masa, tanpa mengubah akidahnya. Namun, satu persoalan sering timbul. Adakah nama Kapitan Keling masih wajar digunakan hari ini? Dalam konteks moden, istilah Keling sering dianggap menghina. Tetapi sejarawan seperti Ku Salma Nasution dalam bukunya Streets of Georgetown Then and Now menegaskan, pada abad ke-19, istilah itu tidak membawa maksud negatif. Ia hanyalah klasifikasi etnik rasmi yang digunakan pentadbiran British. Menghapus nama itu bermakna kita menghapus jejak sejarah komuniti yang membina masjid ini. Yang lebih penting ialah memahami konteksnya, bukan memadamnya. Waris keluarga Amerikan hari ini terus menjaga legasi Kauda Mohudin, sementara Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang memelihara masjid ini sebagai salah satu tapak warisan UNESCO di bawah zon Georgetown World Heritage Site. Dari luar, Masjid Kapitan Keling nampak seperti bangunan lama yang indah. Tetapi, di balik setiap batu dan lengkungnya, tersimpan kisah keberanian, keikhlasan dan kepimpinan. Seorang lelaki dari tanah jauh datang bukan membawa pedang, tetapi membawa ilmu dan keimanan. Dan di bawah namanya lahir sebuah komuniti Islam yang kekal hingga hari ini. Gelaran kapitan bukan sekadar jawatan. Ia lambang kepercayaan masyarakat bahawa seorang pemimpin mesti melindungi, bukan menindas. Dan perkataan Keling, walau berubah maknanya di zaman kini, suatu ketika dahulu pernah membawa erti asal-usul. Bukti bahawa Islam mampu menyesuaikan diri di mana saja bumi dipijak. Masjid Kapitan Keling bukan hanya rumah Allah. Ia adalah rumah sejarah, di mana batu-batunya bercerita tentang persaudaraan antara bangsa dan kubahnya mengingatkan kita bahawa setiap warisan,
walau datang dari penjajahan, boleh menjadi cahaya bagi generasi yang mahu memahami. Inilah kisah sebenar Kapitan Keling. Bukan sekadar nama di papan tanda, tetapi satu legasi manusia yang membina peradaban dengan iman, wakaf dan cinta kepada Tuhannya.